Johan, Hanif dan juga Ria. Assalamualaikum. Selamat pagi bersama Sheila Hamzah. Dan seperti dijanjikan, nak bercakap dengan rakan radio kami, My FM. Sebuah Neighbor lah, sebuah stesen berbahasa Cina. Untuk bercakap dengan Sheila Hamzah. Ready ke Sheila Hamzah ni pergi Shanghai ni? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Sheila Hamzah。对。还我的 husband。你的 husband？ No。不是，他骗你的。不是了，我还Sheila Hamzah 个 manager。我很喜欢Sheila Hamzah。什么？你要问？ Hamzah，我爱你。你爱我？不可以啊！他，因为我没有男朋友的。耶，可以的。这我有机会。哦，有啊。有。当然有啊。那你可以唱一首王力宏的歌。王力宏的歌啊？什么歌啊？你唯一一点点就好了。OK， 一点点啊，Sheila，一点点。 Baby， 你就是我的唯一。哇！耶，你听，Sheila Hamzah是我的唯一，我也是你的唯一。我嘞。你不是，你叫那个 manager 不要，我不要 manager。不要了，我打你啊！他真的很讨厌，知道吗？哇，厉害！你看Sheila Hamzah跟我。我信给你啊！不要，我不要你，我要Sheila Hamzah。有了。跟你讲话。 Okey, sekejap. Jeff, apa ni? yang berlaku ni, Jeff? Apa you borak dengan Sheila tadi, Jeff? Dia say I love you loh. Jangan I love you loh. Sekarang Abang Ajay sekarang di sini sama dia mah. Saya ni manager mah. Sama kita couple mah.谢你，拜拜。 Itulah dia. Yang saya faham why ni. Itu je lah aku faham. I love you. Tapi daripada perbualan Sheila Hamzah dengan Jeff My FM tadi tu, nampak sangat lah Sheila sebenarnya bersedia dah kat sana, tak ada hal. Selalunya saya akan, kalau misalkan saya dah bengang sangat, dia tak bagi saya harga yang saya nak. Saya cakap Melayu je. Cakap Melayu. Dia bagi tak? Dia kata, aku nak harga ni, kau faham ke tak? Tak, bukan. Masalahnya yang jual tu orang Ipoh. Kan dah. Dapat murah. Dapat murah lah. Kita orang Malaysia bincang lah. Melayu dia tahulah. Kita bincang. Teruskan bersama Johara Pagi Era yang akan memuatkan lagu ke dalam Kia Forte 6 Pelajuan. Model Kia terlaris di Malaysia.